Darah. Bagi kebanyakan daripada kita, ia mengalir tanpa pernah disedari. Namun, bagi sebahagian insan, setiap titis darah membawa makna kehidupan. Setiap beberapa minggu, mereka kembali ke hospital. Menunggu, berharap dan bergantung kepada darah daripada insan yang tidak pernah mereka kenali. Setiap pagi, Alvione Grace Wilfred memulakan harinya seperti kebanyakan orang lain. Namun, sejak berusia 5 bulan, hidupnya tidak pernah benar-benar sama seperti kanak-kanak lain. Di dalam tubuh wanita berusia 26 tahun ini, darah bukan sekadar sumber kehidupan. Ia adalah sesuatu yang perlu dicari, diterima dan diperjuangkan. Nama saya Alvione Grace Wilfred. Saya berumur 26 tahun sudah tahun ini. Dan saya merupakan penghidap thalassemia major sejak berumur 5 bulan lah. Dalam keluarga itu, Alvione bukan satu-satunya yang terkesan oleh thalassemia. Walaupun hanya Alvione yang menghidap thalassemia major, penyakit itu turut mengubah kehidupan seluruh ahli keluarganya. Kedua-dua ibu bapanya merupakan pembawa gen thalassemia, manakala adiknya membesar sebagai saksi kepada perjuangan yang dilalui kakaknya sejak kecil. Memang rasa macam terkejutlah sebab masa itu masih jarang pendedahan untuk kesedaran buat tapisan untuk thalassemia ini. Dan bila sudah tahu macam mana kanak-kanak dari peringkat kanak-kanak menjalani transfusi darah, sana kita nampak itulah mereka akan bergantung kepada tambah darah setiap bulan. Membesar bersama seorang kakak yang bergantung kepada transfusi darah menjadikan thalassemia bukan sekadar istilah perubatan bagi keluarga ini, tetapi sebahagian daripada kehidupan seharian mereka. Thalassemia ini merupakan satu penyakit darah yang diwarisi, yang mana pesakit thalassemia mereka mempunyai masalah untuk menghasilkan darah yang berkualiti, maka darah mereka mudah pecahlah, jadi mereka boleh mengalami gejala ataupun simptom-simptom seperti pucat, boleh ada simptom kekuningan, dan juga perubahan struktur muka disebabkan oleh tulang sumsum mereka perlu bekerja keras untuk menghasilkan darah. So thalassemia ini terdiri daripada beta thalassemia, alpha thalassemia, ada yang mungkin pernah dengar HBE thalassemia. Memang ada berbagai jenis thalassemia, tapi sekarang ini kita sudah kategorikan thalassemia ini kepada transfusion dependent dengan non-transfusion dependent supaya lebih mudah untuk pengamal kesihatan untuk
merawat atau memberikan rawatan berdasarkan keperluan transfusi darah mereka lah. So, beta thalassemia major biasanya bayi boleh menunjukkan gejala pucat seawal umur 6 hingga 12 bulan. Sekarang ini, terutamanya di Sabah, kita sudah mula dapati yang ada juga bayi thalassemia major yang memang sudah pucat walaupun umur mereka baru berumur mungkin 3 hingga 4 bulan. Kalau kita tengok laporan statistik ataupun data pada tahun 2023, Sabah mencatatkan lebih kurang 2,000 pesakit thalassemia. Di sebalik angka dan statistik, setiap pesakit mempunyai cerita perjuangan mereka sendiri. Dan bagi Alvioni, perjalanan itu bermula sebelum dia mampu memahami apa yang sedang berlaku kepada dirinya. So, sejak daripada itu, saya start di transfusi setiap bulan lah sampai hari ini. Darah yang mengalir di dalam tubuh Vioni bukan sekadar rawatan. Ia menjadi penghubung antara masa lalu, masa kini dan masa depan hidupnya. Bagi kebanyakan kanak-kanak, zaman persekolahan dipenuhi kenangan, bermain dan belajar bersama rakan-rakan. Namun bagi Alvioni, ia juga bermakna perjalanan berulang-alik ke hospital dan rutin rawatan yang tidak pernah berhenti. Dulu saya punya parents yang jaga saya. So, mungkin yang selepas saya tahu yang saya perlu pergi hospital, perlu tambah darah tu mungkin yang start saya sudah mau masuk sekolah rendah lah, baru mulai faham kenapa kena cucuk jarum, kenapa perlu pergi hospital, kenapa perlu kena tambah darah. Walaupun sering tidak hadir ke sekolah kerana rawatan, Alvioni tidak pernah mahu menjadikan penyakitnya sebagai alasan untuk berhenti belajar. Sekolah rendah sampai sekolah menengah, saya punya guru memang actually dirang sudah sedia maklum lah yang saya perlu pergi hospital. So, kalau saya tidak datang pun memang tetap akan dapat surat daripada dokter, dan cikgu pun fahamlah yang mungkin kadang-kadang tidak hadir sebab perlu pergi hospital gitu. Namun, seperti ramai pesakit thalassemia yang lain, cabaran yang dihadapi bukan sekadar masalah kesihatan. Ada masanya ia datang dalam bentuk pandangan dan kata-kata orang di sekeliling. So, pesakit thalassemia kanak-kanak, mereka adalah sebenarnya seperti kanak-kanak yang lain. Mereka pun mempunyai impian, mereka pun mau menjalani kehidupan seperti budak-budak yang lain juga kan. Ya, mereka nak bersukan, nak main, nak makan apa saja yang mereka mau. Tetapi cabaran kepada mereka ialah mereka perlu kerap ke hospital, mereka perlu makan ubat, mungkin mereka rasa tertekan sebab ibu bapa atau doktor, nurse asyik ingatkan dia kena ambil ubat, ataupun mungkin mereka kena marah. Ya, jadi semua ini memang akan memberikan kesan lah kepada emosi mereka. Thalassemia boleh menyebabkan perubahan pada struktur muka, terutama jika pesakit tidak menerima rawatan yang mencukupi sejak kecil. Dulu masa zaman sekolah menengah, mungkin dari segi saya punya
fizikal, mungkin bentuk muka saya agak ketara juga lah. Mungkin dulu sebelum saya pasang itu pendekap gigi, saya punya gigi agak ke depan lah. Ya, orang ejek pasal itu. Ya. Namun bagi Elvioni, pengalaman itu menjadi sebahagian daripada proses membina keyakinan diri. So mungkin masa saya remaja, saya punya harapan untuk sembuh itu masih kuat. Sebab mungkin saya rasa saya macam mau hidup macam orang normal lah. Tapi bila sudah dewasa, kau mulai terima kenyataan, ya, memang kau perlu ini rawatan untuk teruskan hidup dan memang kau akan melalui ini benda seumur hidup lah. Selepas menamatkan persekolahan, Elvioni membuat satu keputusan yang mengubah hidupnya. Dia memilih untuk meninggalkan kampung halaman demi mengejar masa depan yang lebih luas. Keputusan untuk keluar daripada daerah sendiri itu memang keputusan diri sendirilah. Sebab saya jenis orang yang ambitious lah. Saya suka untuk tengok macam mana dunia luar dengan lebih jauh. Hari ini, Elvioni bekerja sebagai petugas barisan hadapan di sebuah hotel di Kota Kinabalu. Dari luar, kehidupannya kelihatan seperti wanita muda lain yang sedang membina kerjaya. Namun, di sebalik rutin pekerjaan, ada satu komitmen yang tidak pernah boleh dilupakan. So, untuk umur yang sekarang, 26 tahun, kekerapan untuk transfusi setiap bulan tu paling minimum dua kali lah. And then baseline darah kalau mau okey dalam 7-8 begitu, baru aku rasa macam normal untuk buat kerja. Sebab bila kau punya darah sudah low di bawah kau punya baseline, memang kau akan rasa cepat penat. Kalau macam saya punya simptomatik, saya cepat penat, saya mengantuk. Jangka hayat darah merah yang normal adalah selama 120 hari. Tapi untuk pesakit thalassemia, memang mereka tidak berupaya lah, darah mereka tidak berupaya untuk bertahan selama 120 hari. Ya. Jadi kekerapan mereka mendapat darah adalah lebih kurang tiap-tiap 3 hingga 4 minggu sekali. Bagi pesakit thalassemia, disiplin terhadap rawatan bukan sekadar penting. Ia boleh menjadi penentu antara sihat dan kecemasan. Dan Elvioni pernah merasai sendiri kesannya apabila jadual rawatan terlepas daripada perhatian. So, salah satu pengalaman saya yang mungkin kritikal panjang yang saya ada ini sakit selama 26 tahun. Ada satu kali itu saya tiba-tiba kolaps sebab HB terlalu rendah, and then saya hypo lah. Sebab terlimpas dari saya punya masa yang sepatutnya saya perlu untuk tambah darah. Saya sendiri yang terlupalah untuk follow up dengan hospital. Kalau sudah badan bagi wani, jangan terus paksalah. Sebab at the end yang rasa sakit itu diri sendiri. Ya. Pengalaman itu mengubah cara Elvioni melihat kehidupannya. Thalassemia bukan sesuatu yang boleh ditangguhkan. Ia adalah sebahagian daripada dirinya yang perlu diurus setiap hari. Ramai di kalangan kawan-kawannya bukan cakap apalah, tapi tiada sudah. Tapi dia masih lagi meneruskan belajar sampai IPT, dan selepas itu sudah graduate dan sekarang mulai bekerja. Saya bangga dengan dia. Setiap 2 hingga 4 minggu, pesakit thalassemia perlu kembali ke hospital
untuk mendapatkan darah yang diperlukan oleh tubuh mereka. Sebuah rutin yang tidak pernah berakhir. Ubat yang saya ambil sekarang, saya ambil satu ubat biji, satu yang jarum punya, Dispiral. Itu untuk buang zat besi dalam badan lah. Kalsium mesti ambil, folic acid untuk kasih tahan itu darah, ya, supaya dia tidak terlampau cepat drop, and then vitamin C lah. Kalau mereka cuma tambah darah, itu tidak akan mencukupi untuk rawatan pesakit thalassemia. So mereka akan menerima rawatan iron chelation. So ini yang akan membantu untuk mengurangkan tahap iron dalam badan mereka, zat besi. Peningkatan zat besi yang akan menyebabkan masalah dengan pesakit thalassemia lah. So ini akan berkumpul di organ yang bahaya, terutama sekali di jantung, di hati, dan juga akan melibatkan masalah hormon dan pembesaran juga untuk mereka lah. Untuk mengekalkan kualiti hidup mereka tu, mereka perlulah datang temu janji lah, sebab kita perlu pastikan yang tahap kesihatan mereka tu dalam keadaan yang bagus, sebab tambah darah saja tu tidak mencukupi untuk mereka lah. So mereka perlu pemantauan lah. Kita akan pastikan dan mereka akan buat beberapa test, terutama sekali MRI, and then kita akan buat DEXA scan itu untuk memastikan yang rawatan untuk tulang pun cukup baik. Jika Alvioni telah melalui perjalanan ini selama lebih 2 dekad, Sean Owen Edison baru memulakan perjalanan yang sama. Nama saya Sean Owen, umur 11 tahun. Saya pengidap penyakit thalassemia. Harapan saya mau sembuh supaya macam kawan-kawan saya. Pada usia 11 tahun, Sean sudah mengenali ward hospital dan transfusi darah seperti sebahagian daripada rutin hidupnya. Saya punya perasaan masa tu, saya tidak percaya dan saya terkejut pun ada, saya sedih, saya menangis sekuat-kuat lah. Masa tu saya cakap, doktor kenapa? Betulkah doktor? Betul. Macam saya tidak percaya, bang. Bagi seorang ibu, menerima hakikat bahawa anak menghidap penyakit kronik bukanlah sesuatu yang mudah. Lama juga lah saya macam tidak boleh terima kenyataan yang anak saya ini pesakit thalassemia. Tapi selepas doktor kasih masuk saya dalam grup-grup thalassemia ini kan, pelan-pelan saya boleh terima lah. Bukan saya sendiri lah. Itu fikiran saya. Jadi saya kasih kuatlah hati saya masa itu. Saya bilang rupanya bukan saya sendiri pula yang menghadapi begini. Namun bagi pesakit thalassemia, cabaran bukan sekadar penyakit itu sendiri. Kadangkala, cabaran terbesar ialah mendapatkan bekalan darah yang mencukupi. Masa PKP itu kan darah kurang stok. Kurang betul-betul darah. Jadi kami dia bertahan sampai dia punya darah di bawah 5. Lepas tu saya merayu di Facebook, minta pertolongan daripada keluarga macam tu kan. Syukur juga lah ada kawan-kawan dan ada saudara yang pergi menderma. Ketika pandemik COVID-19, banyak pusat darah mengalami kekurangan penderma. Situasi yang memberi kesan besar kepada pesakit yang bergantung kepada transfusi darah. Sebenarnya pusat darah di Sabah memang dia tidak dapat menampung 100% keperluan darah pesakit thalassemia Sabah. Jadi memang ada sebahagian besar juga darah ini kita perolehi dari Semenanjung Malaysia, pusat darah negara di Semenanjung Malaysia, ya. Di Sabah, perjuangan ini tidak dilalui oleh Alvioni dan Sean sahaja. Ribuan lagi pesakit thalassemia sedang melalui rutin yang sama setiap bulan.
saya Patricia Labara Patrick. Saya berumur 24 tahun dan saya berasal daripada Kampung Tajautoran. Jadi saya ialah salah seorang daripada pejuang thalassemia major yang ada di Sabah ni. Jadi salah satu cabaran yang paling besar yang saya hadap dari saya kecil sampai saya besar ialah perspektif dan stigma daripada orang terhadap ni penyakit lah. Saya mau kasih proof dorang yang even saya ada ni penyakit, tapi saya mampu untuk melangkah bersama-sama dengan orang yang normal, begitu. Meskipun dibesarkan dalam realiti berbeza, mereka berkongsi satu perjuangan yang sama untuk terus melangkah, mempertahan kehidupan dan menggapai impian yang menjadi hak setiap insan. Untuk orang ramai, nasihat saya ialah kita perlu pastikan mereka buat saringan ujian thalassemia. Kalau mereka mereka ialah pembawa thalassemia, so kita boleh bagi nasihat lah. Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah merupakan salah satu daripada 2 hospital di negara Malaysia yang menawarkan perkhidmatan pemindahan sumsum tulang untuk pesakit thalassemia. Di Sabah ini kita sudah ada 60 hingga 70 orang pesakit yang sudah sembuh daripada penyakit thalassemia selepas menjalani rawatan sumsum tulang ini. Ada salah satu rawatan yang berpotensi besar untuk merawat pesakit thalassemia ialah gene terapi. Tapi gene terapi ini sebenarnya dia masih baru dan sangat mahal dan tidak semua hospital yang boleh offer rawatan gene terapi. Bagi kebanyakan orang, darah hanyalah sebahagian daripada tubuh yang mengalir tanpa disedari. Namun, bagi ribuan pesakit thalassemia di Sabah, setiap titis darah membawa makna kehidupan. Di sebalik setiap beg darah yang diterima, ada harapan yang terus hidup. Harapan untuk belajar, harapan untuk bekerja, harapan untuk membina keluarga dan harapan untuk terus melihat hari esok. Selagi darah mengalir, selagi itulah perjuangan mereka akan diteruskan. Pesanan saya untuk semua masyarakat di luar sana, especially kepada para penderma darah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada masyarakat yang prihatin, yang menderma darah, ada yang menderma darah secara regular. Disebabkan darah yang kamu dermahkan itulah yang membuatkan kami bertahan hidup sampai sekarang. Ya, mungkin kami tidak dapat balas balik dengan kata-kata, tapi kami sentiasa mendoakan supaya Tuhan saja yang balas kebaikan-kebaikan kamu sama kami.